Wali ni kata, pergi balik, jumpa mak kamu, minta mak kamu yang doa. Doa mak kamu tidak ada hijab, bahkan 70 kali ganda mereka pada doa mak kamu. Jadi macam mana nak anak kita cemerlang, macam mana nak anak kita orang yang soleh, macam mana nak jadikan anak kita orang yang solehah, redha dengan anak kita, doakan anak kita. Redha dengan anak kita. Susah, tapi itu yang kita buat. Doakan anak kita pun susah, tapi itu juga yang kita buat. Doakan anak kita redha dengan setiap perbuatan dan kelakuan anak kita. Itu yang perlu kita lakukan. Imam Mahir Al-Mu'ayyid pernah ditanya, Imam, ada buat TV, Wahai Imam, apakah tips untuk menjadi imam Kota Mekah, Imam Haramain? Imam Mahir mengatakan, aku menjadi imam bukan kerana aku menjadi imam Mekah terkenal di seluruh dunia adalah kerana waktu kecil dulu mak aku bernama Rahmat. Mak aku masak, dia masak lauk, dia letak atas meja, dia tutup dengan tudung saji, dia pergi masak nasi. Waktu dia pergi masak nasi, aku balik, aku buka tudung saji, aku bantah ikan sampai habis. Alasan ni ikan payah dapat. Dia kambing senang. Kambing